Okey, assalamualaikum, selamat pagi guys. Kita jumpa lagi guys dalam vlog 1QC Fishing. So hari ni aku turun mancing lagi guys. So sekarang aku berada di Kampung Perigi Aceh Kampung Perigi Aceh, Pasir Gudang ni JT ni. So hari ni aku turun mancing dengan kail bagus buat kail bagus lah. Tekong dia tekong Noh. Nanti aku share lah dia punya nombor. So sekarang ni kita orang bergerak. Aku tengok tunjuk sikit lah sedikit boat dengan tim-tim member yang aku turun lah. Okay guys, ni boat dia. Boat yang warna biru ni. Ni boat dia. So kita orang turun 6 orang hari ni. So ni tim-tim angler. Master Saiful. Assalamualaikum. Ada apa-apa nak cakap? Tak ada, saya cuba hari ni insya-Allah. Cuba. Saya masih mencuba Awak kira first time lah. First time ada hasil lah insya-Allah, wajar saya. Jadi kita ramai master ni. Insya-Allah. Master Adin Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Jangan lupa like, share and subscribe 1QC Fishing. Itu je. Ni Master Sadam. Ada apa-apa nak cakap? Tak ada. Semoga kasat yang kumpau. Ni kita punya Maulana. Ni Maulana Azmi ni, bukan biasa-biasa dia ni. Macam mana? Tak mengharapkan apa. Pergi dengan balik selamat. Ya betul. Hasil kalau dapat memuaskan tu kira bagus lah. Itulah yang kita harapkan ni kita punya Master Adin. Assalamualaikum, selamat pagi. Sama kita dengan Master One hari ni. InsyaAllah semoga ada rezeki. Pergi selamat, balik selamat. Okay guys, kita orang pun nak gerak awal ni. Dalam lebih kurang sekarang ni jam 7.50 Itulah harap-harap apa yang kita harapkan. Yang penting adalah keselamatan lah. Harap kita pergi dan balik dengan keadaan yang selamat lah. Dan kemudian kalau ada rezeki tu, itu Allah yang bagi. Apa-apa, korang stay tune. Gasak. Okay guys, kita nak bergerak dah ni. So ni tekong kita tekong Mano lah. Okay lah, nanti aku letak nombor dia. Nanti apa-apa boleh contact dia lah kalau nak naik boat ni. Memang salah. Okay guys, kita dah sampai ke Pulau 5 ni. So sekarang kita mancing kat Pulau 5 tu. Korang nampak belah ada tu pulau-pulau sana tu. So try dulu mancing kat sini. Kalau ada video strike nanti aku share dengan korang guys. Okay guys, kita mancing pakai udang tohir. Udang kita try ketuk-ketuk. Bismillah, first stop of the day. Dah.
Gudang depan? Gudang kat belakang. Boleh lah kau nak pergi sini. Mana kenanya? Kau ke depan pula. Jalan tu bang. Tunggu sikit lah. Sangkut ke? Sangkut ke? Kena makan tadi? Kenapa kau ni terkeluar-keluar? Bukannya ni lock dia tu terbalik kan lah? Ada ikan tak? Saya tak nampak je. Sangkut Din. Ada makan? Tak ada ketuk-ketuk kan? Ada makan tadi? Jadi makan tak? Nanti lah, kalau dapat beritahu lah. Ikan boleh? Ha? Ada lah. Alhamdulillah. Berapa selipar? Berapa keling? Tak boleh lesen lah. Alhamdulillah. Oh. Lama kan. Pam cepat. Jangan kita masuk lubang bang eh. Lambat. Pas. Ada. Pas. Pas. Okay, tadi. Kau ada nak tas? Lambat ni. Kau nak menarik tadi lah apalah. Putus eh? Oh lama ai. Putus ni. Macam mana? Oh. Apa? Tu bunga. Mantap. Abul. Mana Bul? Slow je. Naik dia cepat. Gulung je. Pun ada sini sikit pun. Oh nampak ikan orangnya. Tarap. Oh tarap ni. Gila. Mantap gasak gasak. Cakap. Alhamdulillah. Tak. Aduh. Alhamdulillah. Jom balik kita makan sama. Tahir. Dia pegang kan. Kita nak makan tau. Kita tak nak makan apa? Balik kena.
Makan lah. Ikan makan. Alah. Slipper makan. Keling makan. Betul lah dong. Cari gelama. Ada buat gelama kan? Slipper. Agak masak slipper. Bukan lah, kangkung manis. Minggu bagi tahu ni aku pergi sana. Naik hidup dah tak ada. 3 strike eh? Ha? Tak tahu apa yang kena. Oh, triple strike. 3 orang kena. Taruh besar. Kejap. Jaga tangan. Okey bang. Kejap. Padu. Siapa punya yang kena tu? Tiga-tiga kena ni. Tak tahu siapa punya. Kami kawan dia lagi. Ada lagi? Ada lagi. Ya je. Awak betul tak betul ni? Kerapu singa. Cakap. Masak. Cakap benda lah, cakap karang kot. A few moments later. Wah, pagi ni. Tak tarap ni. Oh, tak on. Jangan ketara nak makan ke atas ni. Pagi nak makan ke atas ni. Dia tekan lain ni. Sayang. Timbai. Oh, dia tak kena sekali dia kena. Jangan besar hilang orang. Buat ni tahu kau hilang. Dah cepat ini awak ke depan. Naik je tengok apa ikan ni. Besar kan? Apa tu? Oh, besar. Sekejap bang. Bang. Naik je. Bismillahirrahmanirrahim. Betul eh? Alhamdulillah. Elah.
Ribuan. Apa? Saya udah kan. Woi, 15 kilo tu ni. Nak bagi tahu kiwan ni saya punya kawan ni bang. Kata kopi. Oh gila. Woi, padu weh. So, Woi, gila seronghong jak ni. Besar. Apa main tu? Kau hati lah. Oh ni anjing aku. Pasal Bapak besar. Bapak dia gila je. Kurang. Ni kelas tengah lurus ni. Champion kawan. itu hari 7 kilo lebih. Macam mana mau balik ni kan? 10 kilo tu ni. Anda kau ambil tadi? Azab nak naik tu. Kalau tak nak makan ni bang, dia tak konten bagus ni. 70 kilo ni. Azab tak boleh. Ingat tali orang. Sabar dia. Relax. Relax Kau jangan terjun pula. Ada ikan. Wah, aku duduk sebelah kau terus kena ikan kan? Jaga enjin. Kau ke sana sikit. Jaga ni. Jaga enjin. Tarik ke depan. Betul. Tarik tu. Kurang lagi. Ui, gila jenahak. Kurang gasak Kat atas ikan. Gasak. Kepes saya. Tadi siapa ni? Tali Azmi tengah tarik. Kena pula Din. Kena. Gasak. Okey, pot ni. Okey, seko. Dipari. Oh, putus. Lagi. Cakap. Bukan dia. Go. Jangan angkat. Alhamdulillah. Dia mau satu lah. Ya, mantap Jom ambil jap. Mana dia? Sarap. Tak mampu So. Mantap ni Mantap. Okey, mantap. Idola lepas tu Baik Ada bot je tu. Power tu. Tahu. Batang. Gasak. Betul. Saya sini. Tangkap gasak Din. Gasak Din. Tak kau jenis pam, kau pam. Boron mati hijau. Belakang bang. Gila. Belakang. Udang toy mati tadi Baik mati. Gila Din. Ambil gambar Din Jom. Gasak Saddam gasak. Boron lagi. Saddam Hussein. Tarak lagi. Mantap sedap. Saya pinggan tu. Mantap. Jauh ni. Gasak Steady lah ni. Lompat ke? Talang Ish, kau main sana pula. Ish. Macam Ish. Angkat je. Boleh angkat? Sangkut. Oh ya boleh ni lalu atas boleh. Boleh lagi ni lalu atas ni. Mantap lah ni.
Gasak Ni duduk kau duduk. Senang nak rakam apple gasak. Ada sabar. Gasak tau. Ish, lawan. Ish. Dengan tali simpul dengan tali mega lagi kat Messi. Faham? Ada hul, ada hul. Muka main peranan. Betul. Gasak. Ha? Tak ada. Batu. Batu je? Ke lepas balik? Ada pula. Batu sini. Ada. 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 Apa gasak? Putus. Aduh. Putus. Mata ikan tak ada. Ikan tadi? Aduh. Nampak dah ikan? Okay guys, kita nak balik dah ni, dah pukul 5. So angin pun padu ni. So masing-masing pun dah kemas balik ni. Nanti sampai darat nanti aku share hasil guys. Okay guys, kita dah sampai darat ni. Dah kat JT dah ni. So kita tanya angler kita Mana masa? Alhamdulillah ada rezeki hari ni. Alhamdulillah Kita punya owner YouTube hari ni. Dia boleh bagong sak. Masa Din? Alhamdulillah dapat hasil yang paling besar ni. Ada juga Ada hadiah lah. Ustaz Azmi. Memang padu, alhamdulillah. Takat ni tak kumpau. Selamat balik. Alhamdulillah. So subscribe and share apa? Share. Subscribe and like. Like and share. And share one. Alhamdulillah. Rezeki okey. Alhamdulillah. Okay guys, alhamdulillah rezeki guys. Dapat ada boron berapa ekor. Dia cakap kat karang ni kurau ni tak tahu berapa kilo. Jadi baru timbang kemudian. Okay, ni ada ketarap besar juga. Berapa ekor sini, ada gerut, ada jenahak sikit. Tekong kita tu. Terima kasih tekong Tekong padu. Baik. Dia cari tekong. Okay guys, kita jumpa lagi pada episod akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Bye bye.